Hai guys, hari ni aku nak review movie Primates, sebuah filem yang bergenre seram. Tapi kalau korang tengok, dia adalah sebuah filem di mana di sebuah rumah, sebuah keluarga diserang oleh chimpanzee. Dan chimpanzee ni memang dibela oleh keluarga pemilik rumah yang mereka sedang bercuti. Jadi kalau ikutkan karakter antara yang dalam ni, karakter dia tak banyak, tapi dia tak expand more siapa yang di antara di kalangan mereka. Sekadar bila kita tengok, kita hanya tahu dia orang hanya kawan, yang dalam ramai-ramai tu kawan sahaja. Jadi mereka bercuti di rumah kepada watak utama perempuan tu, di mana dialah asalnya mak dia yang bela chimpanzee tu untuk dia punya research. Jadi secara tak langsung diorang letak dalam sangkar lah. Untuk permulaan cerita, dia akan tunjuk sikit prolog, dan selepas itu scene yang di prolog tak akan tunjuk dah. Maksudnya di permulaan dia dah tunjuk dah apa punca kepada chimpanzee tu mengamuk. Cerita ni tidak ada plot twist, tidak ada membuatkan korang terfikir-fikir apa benda ke. Dia straight to the point, beritahu terus apa dia punya punca. Jadi dia nak kata horror tak juga. Cuma orang kata banyak terkejut. Horror tu seram mungkin sebab movie ni tidak cut. Ya, aku boleh katakan movie ni tidak cut, dan movie ni juga 18 tahun ke atas. Dan apa yang chimpanzee buat dekat keseluruhan keluarga dalam movie ni, itu membuatkan dia seram. Sebab apa yang dia buat tak potong. So bila tengok movie tak potong ni, korang akan tahulah memang puas. Dan pada yang suka tengok movie yang manusia kena tibai, ya, ini adalah movie yang sangat-sangat sesuai, dan movie ni adalah untuk korang. Muka kena tetak, muka kena cari, muka kena koyak. Ya, korang akan tengok secara terus tanpa ada apa-apa potongan dalam scene dalam movie ni. So di situ korang akan rasa puas sebenarnya. Walaupun durasi dia hanya 1 jam 30 minit, cerita dia simple, macam aku cakap tadi, tidak ada plot twist, tidak ada apa, just straight to the point. Hanya menceritakan cerita ni chimpanzee mengamuk sahaja disebabkan dia terkena rabies. Jadi in the end, diorang memang selamat lah. Family asal saja yang selamat. Kawan-kawan dia daripada tempat lain pun, yang disangka diorang buat parti situ pun, semuanya terkorban lah dalam serangan chimpanzee tu. Cuma movie ni sekadar hendak beritahu yang tu saja. So kalau korang suka genre yang sebegini, so cerita ni untuk korang, dan korang boleh layan dengan kepuasan lah. Pada yang agak takut, agak mungkin allergic dengan darah ataupun dengan scene-scene yang mengerikan, aku tak syorkan lah untuk movie ni. Pada yang suka, aku sangat-sangat recommend. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Puas dengan scene chimpanzee tibai manusia, ataupun korang rasa dia punya storyline patut dikembangkan lagi untuk lebih baik? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye!